hari ni kita nak masak lauk terung. Sebab lauk terung tu, Kak Ain cakap lauk terung sebab terung, namanya terung bakar bersantan. Tapi dalam tu ada ikan. Jadi masak ni kira coating semua sekali lah. Ada lauk dan juga sayur. Okay, kita gunakan terung panjang lah macam ni. Terung ni nak dibakar, dah namanya pun terung bakar. Kalau selalunya orang bakar terus dekat api kan. Jadi kan nanti dia akan ada lapisan hitam, rasa dia smoky. Tapi Kak Yan nak bakar dalam kuali je sebab hitam tu bila salut yang hitam tu susah betul nak buka, betul tak bang? Betul. Susah betul nak siap kan, dia macam melekat tau. Tapi kalau nak buat baguslah sebab rasa dia lagi rasa smoky. Macam tu. Nah, jadi Kak Ain nak panaskan kuali, Kak Ain nak bakar je dalam kuali sampai terung ni betul-betul lembut. Nanti baru kita masakkan. Okey, kuali dah panas, kita masukkan terung. Masuk macam tu je Kak Ain. Tak payah potong-potong dulu bang. Kenyak. Kuali tak muat. Tak apa, nanti dia kecut kan, dia muat lah. Kita biarkanlah sampai dia lembut. Okey, sementara tu kita nak kita nak potong, nak hiris bahan-bahan. Untuk kita masak lah. Bahan dia tak banyak tau. Bawang sikit. Alah, bawang Kak Ain ni dah lah. Bawang merah. Sikit lah dalam 3 macam tu. Lepas tu cili merah dalam 2. Lepas tu cili padi. Nak pedas lebih. Lebih lah. Buatlah 5 kan. Cili merah ni. Itu je. Alright. Tengok dia dah berbunyi-bunyi kan. Okay, kita hiris semua ni. Ada juga orang suka tumbuk terpulang. Menu ni kan terkenal dekat Pantai Timur. Pantai Timur. Tapi Kak Yan rasa Kak Yan buat ni lebih ke Kelantan sebab dia ada ikan dan dia pekat sikit. Okay, lepas tu kita hirislah cili. Ada suka tumbuk. Ada yang suka tumbuk jadi dia lebih pedas lah. Ada Kak Yan tak berbelacan. Kalau ikut resepi ni memang berbelacan. Nanti kalau tanya patut dia berbelacan tapi Kak Yan tak berbelacan sebab Kak Yan tak tahan makan belacan. Kan termasuk kan langsung tak payah makan semua orang. Ini terpulang lah ya, cili-cili ni nak banyak mana. Kalau rasa nak pedas lebihkan. Kalau nak masak terung tu banyak, lebihkan. Kalau tak nak, kurangkan. Dia memang lauk ni tak pedas sangat. Banyak juga cili ni, kita kurangkan je lah bang. Buat 3, 2 macam tu. Ni simpan balik. Pedas tak sedap juga. Sebab dia memang. Tapi bila dia rasa tadi ikan sebenarnya tapi kan bang bila dah campur dengan ikan kan setengah orang tak bubuh ikan, ada juga yang bubuh ikan bilis, ada orang buat macam tu je tak bubuh apa-apa. Kak Yan bubuh ikan sebab dia macam betul-betul autentik lah. Okey, tengok terung ni kita tekan je dia dah lembut. Ini tadi kuali tadi Kak Yan letak minyak sikit. Jadi ada minyak-minyak macam ni lah. Tapi tak apalah, dia berkilat kan. Maknanya dia masak dia tutup api. Kita angkat dulu. Tengok lembut. Dah terbuka dah. Okay, kita dah angkat terung, kita ketepikan dulu ke Kak Yan? Kita tepikan dulu dalam kuali yang sama. Kita nak bakar ikan. Bakar ikan. Mak jatuh. Kalau tak suka bakar, nak rebus pun boleh. Kalau ada ikan-ikan semalam ke lebih-lebih pun boleh guna. Dia jimat. So kita bakarlah ikan ni. Okay, sementara tunggu ikan tu bakar sepenuhnya, Kak Yan nak tumbuk lada hitam. Dia ada rasa-rasa lada dan juga cabai. Sebab cabai tu kita tak tumbuk. Jadi sedapnya. Sedap, memang sedap. Dia kira makan dengan nasi dia dah cukup dah. Semua dah ada tadi. So kita tunggu ikan ni dibakar. Kita tumbuknya dulu.
Tumbuk ni dulu. Ikan dah siap dibakar. Tengok bakar macam tu lah. Sedap kan, bau-bau ikan bakar masuk dalam terung. Jadi kita nak ambil isi dia. Alright. Nak ambil isi dia, kita teruslah masuk dalam dalam lesung ada ni Kak Yan. Jadi kan kalau kita nak buat asing-asing pun boleh. Kak Yan tunjukkan cara. Yang Kak Yan tahu banyak nama tau masakan ni. Apa nama dia? Tak tahu, banyak-banyak. Sebab setiap negeri macam lain nama dia. Panas pula ikan ni kan. Dia baru bakar Kak Yan. Apalah Kak Yan ni, tak apa. Kita sejuk-sejukkan dulu, nanti kita ambil isi dia. Jangan make sure tulang tak ada Kak Yan. Tulang tak ada, lepas tu ikan dia betul-betul masak. Sebab kita macam yalah, tapi kita masak juga tadi. Nanti bang lupa lah. Tapi tak sedap lah kan. Biarlah dia bakar betul. Rasa bau-bau bakar tu. Kalau tak ada ikan-ikan semalam ke, ikan goreng semalam-semalam kan? Pun boleh juga. Banyak juga ya isi ikan ni. Kak ingatkan sikit je. Ikan besar tu. Okay, insyaAllah tulang dia. Ada lagi satu. Okay, kita tumbuk-tumbuk dah sikit bagi mesra. Buat syarat je. Okay, lepas ni kita dah nak start masak. Jangan ke mana-mana. Okay, kita dah nak mula masak. Kak Yan suka gunakan santan cair dulu. Sebab nak bagi dia mesra dengan bawang, dengan cili nanti. Nanti bila hujung-hujung nanti kita bubur santan pekat. Jadi kita bubur santan cair dulu. Okay, tak api. Ini terpulang kalau ada orang suka cair, ada suka pekat. Yang Kak Yan tahu belah Kelantan suka pekat, belah Terengganu suka cair. Tu masukkan sekadar bawang. Masukkan bahan-bahan bawang ni biar dia mesra dengan santan. Dia lemak. Kemudian ada pula ikan bang. Lagi dah sedap. Okay, kita biar dia mendidih dulu. Okay, dah mendidih dah bang. Kita boleh masukkan yang kita tumbuk tadi. Ikan dengan lada hitam. Wangi tau bila lada hitam bertemu dengan campur santan. Dengan ikan, campur dengan santan. Kita kacau. Ini rasa macam makan untuk orang dalam pantang pun sedap ni. Kita bubur santan cair dulu. Nanti kita tak adalah risau dia pecah minyak ke apa ke. Jadi nanti dia cantik. Kita nak buat garam pula. Okey. Keluar bau lada hitam tu. Bila dah mendidih macam ni kan, dah keluar bau. Kita tak naklah dia layu sangat sebab cantik kan macam ni kala-kala. Kita masukkanlah santan pekat kita. Perlahan api ya. Okey. Ada sikit sayang. Tambah sikit sayang, santan mahal. Okey, kita kacau. Yes. Okey, terung ni ada orang dia susun terung ni dalam bekas, nanti curah kuah dekat atas. Ada juga situ. Tapi kan Kak Yan nak masuk sekali. Tengok dia dah lembut, cantik kan. Okey, dah cantik dah. Dia punya santan dah melegak juga. Tunggu dia melegak sikit lagi. Kita kena pastikan santan ni masak tau, baru sedap. Bila masak tu maknanya satu kita boleh rasa, satu lagi kita akan nampak minyak tu dah mula nak naik. Ni belum lagi ni. Masak tu kena betul-betul step by step dia. Ada menu yang boleh masuk semua sekali, ada menu yang kita kena buat satu-satu, step by step. Tunggu sekejap bang. Pekat sikit lagi. Okay, dah mendidih macam ni, kita boleh masukkan terung. Masuk terung kat dalam ni, dia lagi mesra. Aduh, sedapnya. Tu kita kacau Kak Yan. Kacau, biar dia mesra-mesra. Dia, apa tu, lembut-lembut tu, dia lagi lembut. Lepas tu rasa-rasa smoky dia masuk dalam kuah. Tak sabar Kak Yan nak rasa. Ada satu lagi benda Kak Yan tak bubur. Last sekali, perah limau. Limau ni keras pula. Kalau tak ada limau, boleh masuk asam keping, apa-apa asam pun boleh. Tapi limau ni lagi sedap lah. Cukup bang.
Sikit lagi. Besar sangat tu tukar. Kak Ye tak kuat. Dia biar masam-masam sikit. Oh, sedap. Sedapnya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nak rasa cukup ke masin asam dia. Penting tu. Kurang garam, kurang masam lah. Kurang garam. Agak pedas juga ni. Mau garam sikit lagi. Kita perah asam sikit lagi. Okey. Okey, Kak Ye rasa dah betul-betul mesra dah. Maknanya santan tu dah melekat-lekat dekat terung. Barulah best kan? Okey, kita tutup api lah. Kita dah siap. Kita nak letak dalam pinggan. Kak Ye memang suka terung. Alhamdulillah satu rumah suka makan terung. Tengok. Meleleh-leleh dia punya kuah. Tu dia. Sambil-sambil makan terung tu boleh gigit-gigit cili padi. Lauk simple tapi semua ada kat dalam ni. Sekali masak, kalau orang datang kan sekali makan. Tak payahlah nak buat lauk sayur, lauk jadi makan ni dah cukup dah. Apa orang kata? Sedap pembuka selera. Okey, inilah dia terung bakar bersantan. Ada banyak-banyak nama. Kalau yang tahu nama-nama lain tu, bolehlah komen dekat bawah. Okey, kita jumpa di episod yang akan datang. Inilah dia menu kita hari ini. Jangan lupa like dan share. Kita jumpa lagi. Bye.